Anime Card Captor Sakura dah sampai Malaysia. Bertempat di Fahrenheit 88, pameran The Enchanted Museum ini bermula 12 hari bulan April sehingga 11 Jun 2025. Kat sini ada dipamerkan buku gergasi di mana korang boleh baca info di dalam dia kalau nak kenal lebih pasal Anime Card Captor Sakura. Beralih pula ke Flower Room, korang akan diberi stiker untuk korang tampal di mana saja di dalam bilik tu. Nak tampal kat dinding boleh, kat lantai boleh, kat siling boleh, kat mana-mana pun boleh. Tengoklah banyaknya stiker kat sini. Jangan lupa kumpul stamp dekat setiap pit stop. Ini replika kostum Sakura. Semua kostum ikonik dia ada dipamerkan kat sini. Kostum ni bukan buat cincai-cincai tau. Kepada yang tak tahu, Sakura dalam cerita asal umur dia 10 tahun. Sebab tu kostum kat sini semua kecil-kecil belaka. Okey, seterusnya kita akan pergi ke tempat yang kita boleh bergambar. Dalam ball pit ni boleh bergambar dengan Kero-chan. Ikut korang lah nak pose macam mana. Janji jangan lupa buka kasut. Tadi tu adik Kero, yang ni bapak Kero. Tengoklah betapa besarnya. Kat bilik seterusnya ada Magic Circle. Ini semua manga original dalam bahasa Jepun. Bilik terakhir kat sini pula korang boleh jumpa segala kad yang ada dalam siri Card Captor Sakura, iaitu Claw Card, Sakura Card dan Clear Card. Selain bergambar kat dalam ni, apa lagi yang korang boleh buat? Korang bolehlah tiru pose-pose yang ada dekat kad tu. Manalah tahu lepas tu boleh dapat kuasa ke kan. Cuma jangan merepek sangat lah. Malu kat orang. Dah puas round? Sebelum balik jangan lupa singgah kat kedai merchandise. Semua merchandise dia bukan je berkualiti tinggi, harga pun berpatutan. Dengan beberapa belas ringgit pun dah boleh dapat merchandise original. Contoh macam keychain, lencana, acrylic stand, claw card, penanda buku, buku nota, poster, album gambar, magnet, karpet, pouch, plushies dan macam-macam lagi. Jom.